Berapa harga CT scan jantung ni Dr. Mala? Saja dia tak nak bagi tahu harga tau. Inilah mesej paling popular dalam inbox Facebook, Instagram, TikTok saya sejak saya masukkan video ini, iaitu penerangan tentang CT scan jantung oleh doktor pakar jantung. Alright. Bukan tak nak bagi tahu harga guys ya, tetapi setiap kali kita memuat naikkan sesuatu video, ia adalah dengan tujuan pendidikan kesihatan ataupun awareness. Tapi sebab dah ramai sangat nak tahu harga CT scan jantung ni, saya sharekan poster ini ya. Tengok yang dekat bawah sekali ni yang dia tulis CT angiogram by consultant cardiologist. Dekat tepi tu ada harga kan? Itulah harga CT scan jantung. CT scan ni kita nak tengok jantung, kita akan dapat tengok semua urat-urat jantung. Kita boleh tengok ke semua blok dekat sana, berapa peratus blok, dekat mana blok dan sebagainya. Analisis ini akan dibuat oleh doktor pakar jantung sendiri dan satu laporan bertulis akan dikeluarkan oleh doktor pakar untuk simpanan anda. Doktor pakar juga akan terangkan secara verbal kepada anda semua sebagai pesakit dan juga ahli keluarga tentang apa yang dia nampak dekat CT scan tu, apakah saranan rawatan daripada doktor sendiri, sama ada makan ubat ke, kena buat angioplasti ataupun kita panggil spring kan, ataupun kena buat bypass surgery ke. Doktor akan berikan saranan kepada anda. Dan yes, lagi satu soalan anda, boleh tak nak bawa pergi kerajaan? Boleh. Semua report, CD dan gambar akan diberikan kepada anda. In fact, kalau kamu nak bawa pergi ke daerah lain, contohnya nak bawa balik pergi Pahang, nak bawa balik pergi Sungai Petani pun boleh juga, kita akan berikan semua. Harga yang tertera atas poster ni dah termasuk dah dengan registration, harga untuk bayar konsultasi pakar, harga untuk CT scan, harga untuk lain-lain, semua dah termasuk dah. Kalau nak tambah ujian darah, Dr. Mala sarankan ambil yang dah ada dekat poster ni. Nampak tak yang RM300 basic screening tu? Saya sarankan tambah yang itu, dah cukup dah. Dah lengkap dah nak tahu tentang kesihatan jantung anda. Alright, saya tahu harga ini tidaklah mampu milik kepada semua, tetapi ada yang merasakan bahawa tak adalah mahal sangat. Ingatkan kalau nak ambil rawatan dekat hospital swasta mesti 5 angka. Jadi mungkin ada yang mampu milik kepada anda, maka kamu boleh dapatkan rawatan ini. Saya letakkan email dekat bawah, kalau nak buat appointment ke apa ke boleh. Minta maaf kalau you all DM, memang saya tak mampu nak reply semua. Jadinya tolong Dr. Mala, tolong letak hashtag CT scan jantung, hashtag celoteh Dr. Mala, dan tolong kontak nombor telefon ataupun email dekat bawah ni kalau you all nak buat appointment. Semoga urusan anda dan keluarga dipermudahkan. Semoga kita semua dapat menjaga kesihatan jantung. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras melalui rancangan Sakit Apa Hari Ini Season 3.